Apakah hukum lelaki memakai inai pada jari, tangan dan kaki? Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' ada menjelaskan hukumnya. Wa amma ghidabul yadaini war rijlaini bil hinna fa mustahabbun lil mutazawwijati minan nisa lil ahaditsil masyhurati fih. Ada mewarnakan, yakni menghiasi kedua tangan dan kaki dengan inai, maka hukumnya sunat bagi wanita yang telah berkahwin berdasarkan hadis-hadis yang masyhur mengenainya. Wa huwa haramun 'ala rijali illa li hajati tadawi wa nahwi, dan ia haram bagi lelaki kecuali jika ada keperluan perubatan dan seumpamanya. من الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. Antara dalil yang menunjukkan keharamannya ialah sabda Nabi dalam hadis sahih, Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita. Wa yadullu 'ala al-hadits sahih an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yataza'far ar-rajul, dan juga berdasarkan hadis sahih daripada Anas, sesungguhnya Nabi melarang lelaki memakai za'faran. Wa ma dzaka illa linaulihi la lirihih, dan larangan memakai za'faran itu tidak lain hanyalah kerana warnanya, bukan kerana baunya. Fa inna rihat tibi lirrijali mahbub wal hinna'u fi hadha kaz-za'faran. Kerana bau harum wangian adalah sesuatu yang disukai bagi lelaki, maka inai dalam hal ini adalah sama hukumnya seperti za'faran. Imam Nawawi sangat tegas dalam masalah lelaki memakai inai hingga menyatakan hukumnya haram kerana baginya itu merupai wanita yang dilarang syarak. Oleh itu kesimpulannya, seperti yang disebut oleh Irsyadul Hukum ke-157 dalam tajuk Hukum Lelaki Memakai Inai menyatakan, kami cenderung mengatakan bahawa tidak dibenarkan bagi lelaki untuk mengenakan inai pada kedua tangan atau kaki mereka. Ini kerana berinai itu termasuk di dalam perhiasan wanita. Oleh itu tidak boleh bagi lelaki untuk berinai sama ada bagi tujuan perkahwinan atau selainnya atas dasar berhias agar nampak cantik dan sebagainya, melainkan untuk tujuan berubat yang mana dengan berinai boleh membantu menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Adapun bagi lelaki untuk mengenakan inai pada rambut, maka hal yang demikian itu tiada masalah. Ini kerana terdapat hadis yang membenarkannya. Wallahu a'lam. Ustaz Pro, Assalamualaikum.